Sejarah dokumen. Terdapat 3 panel sejarah, projek, dokumen dan paten. Panel sejarah menyediakan paparan kerja penyelidikan yang disimpan dalam Kris.my. Navigasi bagi panel sejarah adalah sama. Dalam setiap panel sejarah, terdapat 3 bahagian. Bahagian penapis, seksyen garis masa dan bahagian grid data. Bahagian grid data ini hanya boleh dilihat di dalam paparan maksimum. Dalam pilihan penapis, anda boleh menapis pelbagai tahun dan parameter lain. Tetapan tahun adalah berasaskan kepada tahun dari pertama sehingga tahun kandungan yang terakhir. Untuk melaraskan garis masa yang kelihatan, seret batatal yang lebih rendah atau lebih tinggi kepada tahun yang dikehendaki. Anda juga boleh menapis melalui parameter yang berkaitan. Secara automatik, kandungannya akan ditapis mengikut pilihan anda. Setiap not dalam garis masa adalah warna berkod mengikut penunjuk. Penunjuk ini mewakili status kandungan. Untuk sejarah dokumen, not hijau menandakan dokumen telah diterbitkan, manakala not kuning menandakan bahawa status penerbitan dokumen tidak diketahui. Hanya dokumen dengan tarikh diterbitkan akan disenaraikan dalam garis masa. Anda boleh zoom masuk dan zoom keluar garis masa menggunakan tanda tambah atau tanda tolak. Untuk menavigasi kiri dan kanan garis masa, anda boleh menggunakan anak panah kiri atau kanan. Sekarang, mari kita memaksimumkan panel sejarah dengan mengklik ikon maksimum. Anda akan melihat senarai dokumen kepunyaan anda yang telah disimpan dalam Kris.my. Ditunjukkan dalam garis masa dan grid data yang sepadan di bahagian bawah. Terdapat dokumen-dokumen dengan status diterbitkan yang ditandakan dengan not hijau. Sekarang, mari kita paparkan dokumen dari tahun 2009 sehingga tahun 2010. Seret batatal yang lebih rendah ke kanan hingga 2009 dipaparkan. Dan biarkan batatal yang lebih tinggi kekal pada tahun 2010. Selepas anda menyeret batatal, anda akan melihat bahawa dokumen-dokumen dalam seksyen garis masa ditapis secara automatik. Menapis data dalam garis masa tidak menjejaskan data dalam grid data. Sekarang, mari kita tetapkan semula data kembali ke nilai asal dengan klik pada padam. Untuk menunjukkan dokumen-dokumen dari satu organisasi sahaja, pergi ke organisasi dan klik pada pilihan di bawah dan pilih Kuala Lumpur. Secara automatik, hanya dokumen yang diterbitkan dari Kuala Lumpur dipaparkan. Sekarang, mari kita tetapkan semula data kembali pada asas dan klik pada padam. Anda akan dapati semua data dipaparkan kembali dalam garis masa. Gerakkan tertikus pada dokumen dalam garis masa. Anda akan melihat maklumat ringkas mengenai dokumen tersebut dipaparkan. Dan apabila anda klik pada node, sistem akan memaparkan maklumat terperinci mengenai dokumen tersebut pada tab yang lain. Bertukar kembali ke widget sejarah dokumen. Anda juga boleh mengimbas sejarah dokumen anda menggunakan panel grid. Anda akan melihat senarai dokumen di dalam grid data. Anda boleh melayari ke muka surat berikutnya dengan mengklik pada halaman seterusnya sekiranya lebih daripada 5 dokumen dijumpai. Jumlah dokumen yang dijumpai juga akan dipaparkan di bahagian bawah panel. Mungkin ada lebih banyak dokumen yang disenaraikan dalam grid data kerana ia termasuk dokumen-dokumen tanpa tarikh terbitan. Dokumen tanpa tarikh terbitan tidak akan dipaparkan dalam garis masa. Dalam panel grid, anda boleh menyusun kandungan
dengan menggerakkan tetikus anda untuk header lajur di mana anak panah akan muncul di header lajur tersebut. Anda akan melihat senarai pilihan di bawah dengan pilihan untuk menyusun dan juga nama lajur yang telah ditanda. Anda boleh memilih untuk susun menaik atau susun menurun. Anda juga boleh buang tanda pada nama lajur untuk menyembunyikan lajur tersebut. Untuk melihat kandungan terperinci dokumen pula, klik pada tajuk yang digariskan. Sistem akan memaparkan kandungan terperinci di halaman seterusnya. Bertukar kembali ke widget sejarah di panel pemuka. Secara ringkasnya, melalui widget sejarah yang dipaparkan, hanya dengan satu pandangan, anda berupaya melihat aktiviti projek, dokumentasi dan pattern anda yang telah disimpan di dalam kris.my selama ini. Terima kasih.